Bumi Madian, bumi Jordan adalah bumi Syam. Jordan adalah bumi Syam. Dan bumi Syam hari ini meliputi negara Israel. Syam adalah Jordan. Syam adalah Palestin. Syam adalah Lebanon. Syam adalah Syria. Syam adalah sebahagian Iraq. Syam adalah sebahagian Iraq. Syam adalah sebahagian Libya. Inilah disebut negara-negara Mediterranean Timur. Inilah negara-negara Mediterranean Timur. Dan bumi inilah yang menjadi saksi kepada peristiwa Malhamah Kubra. Apa dia Malhamah Kubra? Perang akhir zaman ataupun perang dunia yang ketiga akan berlangsung di bumi Syam. Dan sekarang lihatlah kepada rentetan peristiwa revolusi Arab Spring. Bila dia pergi ke satu negara yang nama dia Tunisia, begitu mudah beberapa ketika Tunisia tumbang. Dia berpindah ke negara Libya. Beberapa ketika, mungkin lebih lama dan lebih liat daripada Tunisia, akhirnya Gaddafi tumbang. Begitu juga bila dia pergi ke Mesir. Beberapa ketika, mungkin lebih lama dan liat daripada Libya, akhirnya Hosni Mubarak tumbang dan jatuh. Akhirnya melalui pilihan raya yang kononnya telus, akhirnya naiklah presiden baru yang amat-amat dinantikan dan didahagakan oleh rakyat, Presiden Morsi. Tapi bertahan lama mana akhirnya Morsi juga diranapkan oleh mereka, lalu naiklah Jeneral As-Sisi yang berfahaman Syiah. As-Sisi itu fahamannya adalah Syiah. Jadi Syria, sampai hari ini Syria tak jatuh-jatuh. Paling liat, paling lama kerana inilah bumi Malhamah Kubra. Akan tercetus perang dunia akhir zaman di sini. Dalam keadaan fitnah yang muncul ini, pelbagai gerakan muncul. Di sinilah timbulnya ISIS. Di sinilah timbulnya Jabhah Nusrah. Di sinilah timbulnya pejuang-pejuang Islam yang lain. Sampai hari ini umat Islam keliru. Hak mana pejuang yang betul-betul di atas jalan sunnah wal jamaah, hak mana pejuang di atas jalan aliran wahabi, hak mana pejuang di atas aliran syiah, hak mana pejuang jalan selain daripada agama Islam. Jadi kita pun keliru. Bila dengar orang-orang duk cerita, bila dengar orang-orang duk ceramah, ISIS ni bagus, cuma diselewengkan. Ada pula orang kata ISIS ni memang agenda Yahudi, memang agenda Zionis, kita pun jadi keliru. Sebab itu, saranan saya, mungkin kepada Kementerian Pertahanan, kita ni orang kecil, siapa nak dengar suara dan pendapat kita. Tapi kalau ada yang berkelayakan dan integriti, salurkan. Sepatutnya, kita menerusi Kementerian Pertahanan. Kita lantik seorang pegawai kita yang kita rasakan sesuai. Buat perisikan di sana, jadi spy di sana, mungkin orang biasa ke apa, lihat suasana sebenar. Maksudnya hantar pegawai ni tengok suasana sebenar yang berlaku di Syria. Ambil analisis, ambil data, ambil apa, maklumat tu dapat, kita tahu suasana yang berlaku, balik cerita kat rakyat kita. Maksudnya kumpulan ni lagu ni, kumpulan ni lagu ni, kumpulan ni lagu ni. Hak mana betul, hak mana salah, hak mana keliru, hak mana silap, jelas. Dan ini kita pun tak tahu. Abang tahu hak mana betul, hak mana benar sekarang? Tak tahu. Abang tahu? Tahu. Siapa pun tak tahu, keliru. Saya pun tak tahu. Lepas tu, Hani tahu, tak tahu, dia jadi macam Apek pula tak? Apek dengan almarhum, Bok Kuman tak? Hang tahu, hang tak tahu. Aku pun tak tahu. Ha. Tu dalam filem. Tapi hakikatnya kita dah jadi keliru. Saranan paling rapat kita boleh buat, cara itulah. Seorang pegawai kita dihantar, lihat suasana dan keadaan sebenar. Jadi hari ini duk masing-masing ambil maklumat Google, ambil internet tu, ambil internet ni. Jadi maklumat kita tak sahih, maklumat kita tak berapa tepat. Bukan nak kata semua salah, bukan nak kata semua betul. Tetapi peratusan itu, sebab internet ni adalah zaman fitnah. Macam-macam orang boleh buat, macam-macam. Ada satu kelompok yang di tengah-tengah antara dua kelompok tadi, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita tak terlalu kita kata tak berlebihan
dan tidak menafikan kelebihan-kelebihan yang dipunyai dan dimiliki oleh khalifah keempat yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Selepas itulah banyaknya keluar pendapat-pendapat dan fatwa-fatwa ganjil daripada kelompok ini, terutama dalam hal-hal yang melibatkan akidah, kemudian perkara-perkara pelik dan gulu dalam masalah hukum perundangan fiqh, dan seterusnya. Akhirnya memang hakikat kita akui, dia punya tagline, dia punya slogan pembawaan dia ialah cintakan ahlul bait. Tetapi lama kelamaan ada ideologi, ada ejen-ejen, ada parasit-parasit yang sudah memasuki. Dan inilah yang merosakkan kumpulan firqah ini sebenarnya. Pengasas yang pertama dikatakan untuk mewujudkan kumpulan ini dalam sejarah. Ini diakui oleh ulama-ulama besar Ahlus Sunnah, ulama-ulama besar Syiah sendiri pun, yaitu seorang tokoh, figure, personality yang dinamakan Abdullah bin Sabah ke Abdullah bin Ubay. Dua orang Abdullah ni tak berapa nak betul kan? Abdullah bin Ubay munafik hak lawan Nabi di kota Madinah tu. Ni Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah bukan orang Mekah. Abdullah bin Sabah bukan orang Madinah, dia berasal daripada Yaman. Dia datang ke Mekah, dia datang ke Madinah, ada agenda dia yang tersendiri. Kita faham asal kelompok ini, dia akan start sejarah dia bermula daripada pegangan Majusi mereka. Mereka mempunyai dendam kesumat yang amat dalam kepada kelompok-kelompok Islam selepas kejatuhan kerajaan Parsi mereka pada perang Qadisiyah pada zaman Umar. Sebab tu hari ini mereka merayakan hari kematian Umar, kerana sebab Umarlah kerajaan Parsi mereka jatuh. Dan mereka mengagung-agungkan pembunuh kepada Umar, iaitu siapa? Siapa yang bunuh Umar? Tak dengar Ustaz, siapa bunuh Umar Ustaz? Abu Lu'ah. Yang bunuh Sayyidina Ali, Abdul Rahman ibnu Muljam. Abdul Rahman ibnu Muljam bunuh Sayyidina Ali. Abu Lu'ah yang bunuh Sayyidina Umar. Akibat tewas di medan Qadisiyah dulu. Sampai hari ini dendam mereka masih lagi membara terhadap umat-umat Islam sebenarnya, dan berselindung di sebalik topeng-topeng yang berwajahkan Syiah. Nak tahu hulu Abdullah bin Sabah pernah diceritakan dalam sebuah kitab bahawa riwayat ini adalah sahih dan pasti di kalangan sahabat. Tiba-tiba pada suatu hari dia bertemu dengan Sayyidina Ali di sebatang jalan. Siapa yang bertemu dengan Ali? Abdullah ibnu Sabah. Bila bertemu dengan Ali, dia kata apa? Kamulah Ali, kamulah Tuhan. Kamulah Ali, kamulah Tuhan. Kamulah Ali, kamulah Tuhan. Dia sudah mencetuskan bid'ah daripada kalimah-kalimah yang keluar daripada bibir mulut dia. Buat pertama kali lagi dia bersua dengan Ali. Kamulah Ali, kamulah Tuhan. Apa makna? Dia cuba nak membawa satu doktrin mengagungkan, menyucikan Sayyidina Ali lebih daripada sahabat. Bahkan ada satu-satu firqah lebih daripada Nabi sendiri. Lalu Ali marah kepada dia, celakalah kamu wahai Ibnu apa gelaran dia? Abdullah bin Sabah, tapi terkenal dalam sejarah gelaran dia Ibnu Sauda. Kalau jumpa nama Ibnu Sauda tu gelaran bagi Abdullah ibnu Sabah. Sekarang Ali marah dekat dia kerana perkataan kamu ini, kamu akan celaka. Dah bagi nasihat, dah bagi saranan, dah cakap dengan baik. Ali try tanya sekali lagi. Sekarang aku berdiri di hadapan kamu, siapa aku yang sebenarnya? Ingat nak tunggu jawapan hak cakap elok.
Tadi kamulah Ali, kamulah Tuhan. Apa dia jawab? Kamulah Ali, kamulah Allah. Kamulah Ali, kamulah Allah. Teruk. Lagi teruk dia punya gulu, lagi teruk dia punya pelampauan. Akibatnya Ali memerintahkan para pegawai dan menteri dia memburu setiap saki-baki kumpulan ini yang pada awalnya dinamakan kelompok Sabaiyah. Kenapa dinamakan Sabaiyah? Sempena nama Abdullah bin Sabah itulah. Lalu ada riwayat menyebut bila ditangkap, sebahagian daripada mereka dibunuh, sebahagian lagi dibakar. Kerana gulu yang melampau tadi, sehingga sanggup menuhankan Saidina Ali. Dan saya tak pasti kelompok Sabaiyah masih wujud atau tidak pada hari ini. Tapi kalau wujud pun kita tak pelik, sebab mereka sentiasa berselindung di sebalik slogan taqiyah. Faham dah setakat ni? Ke pening? Pening ke jelas? Baik. Seterusnya kita pi. Sekarang nak cari Syiah yang dianggap paling dekat, paling qarib, paling muqtadil. Agak-agak Syiah kelompok mana yang selalu kita dengar? Imamiyah ke? Zaidiyah ke? Zaidiyah, betul. Kelompok yang dianggap paling dekat dan muqtadil ialah kelompok Syiah Zaidiyah. Ramai ulama-ulama daripada kalangan Syiah Zaidiyah hari ini kita masih lagi guna pakai kitab-kitab mereka. Antaranya kitab-kitab hadis yang berbentuk fiqh. Contohnya Imam Sun'ani. Imam Sun'ani dia karang satu kitab, apa nama kitab dia? Ni Ustaz Tirmizi, Bulughul Muram tu, hak kita duk belajar. Tu Imam Sun'ani tu Syiah Zaidiyah, tak ada masalah. Kitab Nailul Autar yang di pulau tu Dr. Daniel duk mengajar, kitab fiqh hadis Imam Syaukani diguna pakai di Universiti Al-Azhar di Mesir. Tak ada masalah. Syiah Zaidiyah memang tak ada masalah, sebab mereka dianggap terlampau jauh berbeza dengan kelompok-kelompok dan firqah Syiah yang lain. Tetapi bila disebutkan dengan satu kelompok yang paling besar dan umum, Syiah Isna Asyariyah ataupun Syiah Imamiyah, ulama mula berkhilaf di sini. Ulama tu dah jadi pecah dua kelompok, dua pegangan, dua pendapat, dua pandangan. Bila sebut tentang Syiah, imam dua belah. Jadi sesetengah ulama menyebut kalaulah tahap gulu mereka tu masih kita kata sedang-sedang, tak tahap melampau, mereka masih lagi boleh dikategorikan sebagai muqtadil. Dan proses takrib perlu berlaku, proses pendekatan, mengajak dia ke arah akidah yang lebih baik, jalan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, beragama yang lebih baik. Dan inilah pendekatan yang dipakai oleh kebanyakan ulama-ulama Mesir, terutamanya Syekh Al-Azhar. Antaranya ialah bekas Syekhul Azhar, Syekh Mahmud Shaltut, bekas Mufti Al-Azhar dan bekas Syekhul Azhar, Syekh Nuruddin Ali Jumaat, Syekh Atiyah Saqar, bekas ketua ataupun pengerusi Lajnah Fatwa Mesir. Yang saya duduk Mesir masa tu dia masih hidup lagi, lanidah arwah almarhum, moga Allah merahmati beliau. Begitu juga dengan Syekh Yusuf Al-Qardawi, begitu juga dengan Syekh Ibrahim Bayumi dan ulama-ulama besar di Al-Azhar. Mereka mengambil pendekatan wasatiyah, sederhana, masih ada dalam proses takrib. Baik, ada lagi satu kelompok yang agak ekstrim, yang agak keras, sehingga mengeluarkan kelompok Imam 12 ini keluar daripada jalan dan acuan Islam. Baik, antara yang dipegang oleh kumpulan yang kedua ini ialah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Syekh Abdullah bin Abdul Wahab, bukan Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Abdullah bin Abdul Wahab, bekas mufti
Mekah sendiri, Syekh Muhammad bin Ibrahim, Syekh Nasiruddin Albani mengatakan bahawa Syiah Imam 12 sudah terkeluar daripada acuan Islam. Tetapi pada awal jangan menganggap perkataan dan pendapat ini agak ekstrim. Mereka mengatakan sebenarnya pada hakikat terkeluar daripada jalan dan acuan sekiranya kelompok Imam 12 terlibat dengan 7 benda yang mereka rangkaikan dan sebutkan ini. Dan anda boleh cuba fahami sendiri, dalami sendiri, apakah anda akan anggap selepas ini bila saya sebutkan 7 benda ni, kalau mereka buat dan mana-mana kelompok buat, keluar atau tak. Yang pertama, bila mereka berpandangan dan berpendapat dengan pelbagai perkara dari sudut perkataan dan perbuatan, cuba merendah-rendahkan, cuba memperlekeh-lekehkan, cuba menghina, cuba mencaci dan memaki sahabat-sahabat Nabi. Kalau hang tak buat ni, tak ada masalah. Tapi siapa pun tak boleh mampu nak menahan kemarahan dan amarah bila ada orang caci sahabat Nabi, bila ada orang maki sahabat Nabi. Satu benda. Yang kedua, bila mereka menganggap dan menyokong bahawa sememangnya berlaku pentahrifan Al-Quran, tokok tambah Al-Quran dan menafikan Al-Quran yang ada di tangan umat Islam sekarang ni bukanlah yang sebenar. Sebab ada kelompok Syiah yang menganggap Quran yang ada di tangan kita, Mushaf Osmani, masih tak sempurna. Selepas kewafatan Rasulullah, Jibril masih lagi datang mengunjungi Fatimah dan memberikan wahyu pada Fatimah dan Sayyidina Ali. Sehingga Al-Quran yang dipunyai dan dipegang di tangan mereka 3 kali ganda lebih tebal, lebih besar daripada Quran mereka, Quran kita sekarang. Oi, lepas Nabi mati, Jibril wak mari lagi wahyu. Tapi pada Fatimah, pada Ali, bila dikumpul-kumpul-kumpul, 3 kali ganda tebal. Kita hari ni hak 30 juzuk ni pun tak berapa habis nak baca. Agak-agak hak 3 kali ganda tebal, habis baca ke tak? Sokong atau tak sokong pendapat ini, 2 benda. Yang ketiga, bila mereka menjatuhkan martabat Nabi, merendah-rendahkan martabat Nabi, tang mana? Satu kelompok yang dinamakan Ghulat, mereka kata dahulu sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengarahkan Jibril supaya menyampaikan wahyu bukan pada Nabi Muhammad, tetapi pada Sayyidina Ali. Tetapi disebabkan wajah dan rupa Sayyidina Ali hampir-hampir mirip-mirip dengan muka Nabi, jadi Jibril tersilap pona, tersilap bagi dekat Nabi. Jibril jadi tersilap, mana Ali mana Nabi, pi bagi kat Nabi. Sebenarnya hakikat Allah suruh bagi dekat Ali. Dia boleh kata Jibril tersilap. Sebab kesilapan ini, satu lagi hulu pelampauan yang mereka buat, mereka mengkafirkan Jibril. Oh, Jibril pun mereka kafir. Rendah tak jadi martabat Nabi. Hak inilah yang Syekh Islam Ibn Taymiyah Ibn Qayyim kata boleh keluar kalau ada benda-benda ni. Kalau hang tak buat benda ni, tak ada masalah. Masih dalam sama macam kelompok yang pertama. Sebab tu Syekhul Islam Ibn Taymiyah amat dibenci, amat digeruni oleh kelompok-kelompok Syiah. Baik. Yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat ialah mereka sebenarnya tidak mahu berhujah, tidak mahu berbukti, tidak mahu berdalil dengan hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh ulama-ulama ahlu sunnah, kecuali mereka hanya akan mengambil riwayat yang selari dan sejalan dengan akidah dan keinginan mereka. Bila buka riwayat hadis, walaupun sahih di sisi ahlu sunnah, ni tak kena dengan kehendak kita, tak kena dengan gaya kita, kita tolak. Tapi ada hadis yang kena dengan gaya, kita boleh terima. Lagu tu ke cara penerimaan perkataan-perkataan mulia daripada Nabi? Rasa hati kita boleh ikut, aku nak beramai, aku nak pakai. Rasa hati kita tak boleh ikut, ni tak boleh pakai. Lagu tu kah?
Itu nombor 4. Yang kelima, mereka mempercayai bahawa imam-imam mereka tu maksum, sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul yang lain. Imam tu sampai tahap dimaksumkan oleh mereka. Faham tak apa makna maksum? Terjaga daripada dosa, terjaga daripada lalai, terjaga daripada lupa, terjaga daripada salah sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Tu tahap iman yang diakidahi dan diyakini oleh mereka. Yang keenam, ada sesetengah kelompok dan firqah Syiah ini menganggap bahawa imam-imam mereka tu tak mati tetapi hilang, hidden, bersembunyi, disembunyikan Allah, tapi dia akan kembali semula di akhir zaman sebagai imam Mahdi. Antara yang meyakini akidah ini ialah kelompok Kaisaniyah. Tak pernah dengar, lepas ni kita cerita. Mereka percaya bahawa ada seorang anak Saidina Ali, tapi bukan dengan Fatimah, yang dikenali dengan nama Muhammad Al-Hanafiyah. Yang ni isteri dia nama Haulah dari Bani Hanifah. Sebab dia mak dia tu Bani Hanifah, nama dia Muhammad bin Ali, dia dapat gelaran Muhammad Al-Hanafiyah. Dikatakan hilang di kawasan pergurungan daerah Radwa, kemudian dia akan muncul balik di akhir zaman jadi Imam Mahdi. Ada juga kelompok 12 kata Hasan Askari pun hilang, dia akan keluar balik Hasan Askari ni jadi Imam Mahdi. Kalau kelompok Nusairiyah, di kebanyakan tempat di Syria, Hasan Askari sebelum dia meninggal, dia sembunyikan anak dia dalam sebuah pintu sebuah gua, yang kawan tu seorang saja tahu. Dia tu pun akan keluar mengikut pandangan Nusairiyah di akhir zaman sebagai Imam Mahdi. Macam-macam versi. Dan yang terakhir, mereka berakidah dan mempercayai bahawa imam-imam mereka mengetahui perkara-perkara yang bersifat ghaibiyah. Tahu perkara gaib, apa yang akan berlaku di masa depan, ilmu-ilmu yang tidak dipunyai kononnya oleh ulama-ulama sebelah kita. Agak-agak bila dengar tentang 7 tadi, nak berani kata hak mana, nak duduk sekali dengan kita ke, nak hambak keluar daripada kelompok kita. Dah sahabat pun dia caci, hak kita pun kata tak betul, hingga martabat Rasulullah pun sampai direndahkan dan dihinakan. Kemudian imam pun maksum, hadis sahih pun tak mau pakai, imam pun tahu perkara gaib. Imam-imam akan rojaah sebagai Mahdi ni, nak duduk sekali lagi ke, nak hambak keluar? Inilah maksud kelompok-kelompok yang kedua, yang diketuai oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah tadi. Benda 7 ni lah yang mereka kata boleh mengeluarkan mereka. Jadi sebab tu saya suruh tunggu dulu. Bukan kata ekstrim sangat, bukan kata gelojoh sangat nak kata orang ni kafir, orang ni terkeluar, tapi sebab benda ni lah. Jadi kalau hak depan tadi wasatiyah tak ada 7 ni, masih boleh ada pendekatan yang kita katakan sebagai takrib. Okey. Satu lagi, kumpulan yang ekstrim ni kata kita masih boleh terima dia dengan syarat gulu dia tak melampau. Kalau dia ada gulu tak melampau, kita masih boleh menerima keislaman dia, tetapi kita klasifikasikan dia, labelkan dia sebagai orang-orang fasik dan ahli-ahli bid'ah. Itu pun masih dalam bersyarat, sekiranya mereka tak memusuhi kita lebih daripada mereka memusuhi Yahudi dan Nasrani. Kita anggap Yahudi musuh, dia anggap Yahudi musuh. Kita anggap Nasrani musuh, dia anggap Nasrani musuh. Tapi kalaulah dia anggap kita ni musuh lebih tinggi daripada Yahudi, dia anggap kita ni musuh lebih tinggi daripada Nasrani, faham? Sebab itu apa yang berlaku di depan mata, isu-isu peperangan-peperangan yang besar dalam lakaran dan pentas sejarah, mereka banyak membantu orang Islam atau mereka lebih bersekongkol dengan orang kafir nak menjatuhkan kerajaan Islam.
Kerajaan Baghdad jatuh. Apa isu dia? Saya malah nak ceritalah, buka YouTube sejarah kejatuhan Baghdad. Kerajaan Ayubiyah Salahuddin dulu jatuh sebab apa? Kerajaan Fatimiyah jatuh sebab apa? Angkara siapa? Di belakang dalang-dalang tersebut. Dan hari ini pun dalam isu Syria, mereka bantu kita atau bantu Assad? Mereka tetap akan bersekongkol cuba membunuh ahli-ahli Sunni seperti kita. Sepatutnya bunuh siapa? Bunuh Amerika lah, bunuh Rusia lah, bunuh tentera-tentera kafir lah, yang hampir bantai orang-orang Islam, yang hampir bantai orang-orang Sunni. Pasal apa? Maksud ni jelas, mereka adalah membawa agenda dendam kesumat kerajaan Parsi mereka yang jatuh beribu tahun dahulu. Baik, kita pergi pada satu step. Selepas era zaman Saidina Ali, kelompok dan firqah Syiah ni berpecah kepada 4 kelompok. 4 kelompok. Yang pertama, yang paling dominan, yang paling besar, yang kita duduk sembang dan bicarakan tadi, iaitu kelompok Syiah Imamiyah. Kenapa mereka dinamakan Syiah Imamiyah? Kerana mereka menjadikan persoalan imamah sebagai perkara pokok, perkara usul dalam agama, perkara pokok dan usul dalam akidah, perkara pokok dan usul dalam soal keyakinan dan kepercayaan. Kalau kita tanya hari ini, apa rukun Islam kita, rukun iman kita, kita jawab ada berapa? 6. Pertama, kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar. Tetapi akidah orang-orang Syiah, rukun iman mereka cuma ada 5. Cuma ada 5. Maksud saya 5 ni tak sama antara firqah dengan firqah yang lain. Sekarang kita membahaskan tentang firqah mana? Imamiyah. Mereka ada 5 saja rukun. Yang pertama at-tauhid. Maksudnya mereka juga percaya Allah. Yang kedua al-adalah. Allah mesti bersikap dan bersifat adil. Oh, dia masuk kok tu pula. Percaya pada Allah dah. Kalau kita belajar ilmu tauhid, kita percaya kepada Allah, bab adil, bab apa tu sudah termasuk dalam nama-nama dan sifat Allah duduk dalam tu semua. Ni dia pitiun sifat adil tu dalam kerangka perkara pokok dan usul dalam akidah dia. Yang ketiga an-nubuwah. Mereka percaya Nabi, mereka percaya Rasul. Yang keempat al-ma'ad. Mereka juga percaya hari kebangkitan, hari kiamat. Lepas tu yang kelima al-imamah. Yang ni tak ada pada rukun iman kita. Mereka percaya kepada imam-imam. Yang ni yang dimaksudkan ada jumlah dia berapa orang? 12 orang imam yang mereka anggap maksum dan tahu benda-benda yang bersifat ghaib tadi. Baik, 12 imam mereka itu ialah pertama Sayyidina Ali bin Abi Talib. Gelaran dia ialah Al-Murtada. Yang kedua anak Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan bin Ali, yang digelar Al-Mujtaba. Yang ketiga adik dia Sayyidina Husain bin Ali, yang digelar Asy-Syahid, cerita di medan Karbala. Yang keempat anak kepada Sayyidina Husain, Ali Zainal Abidin, yang gelaran dia As-Sajjad. Apa maksud As-Sajjad? Sajjad ni lah sejadah, sebab dia kuat solat malam. Dia keluar sejadah pun dia, sujud pun dia, banyak sujud, banyak semayang, banyak solat malam. Ali Zainul Abidin. Yang keempat. Yang kelima anak kepada Ali Zainul Abidin, Muhammad Al-Baqir. Yang keenam Ja'far
As-Sadiq. Yang ketujuh Musa Al-Kazim, tapi tak ada kena mengena dengan Ustaz Kazim, lawak saja tuan. Musa Al-Kazim nombor 7. Nombor 8 Ali Ar-Ridha. Nombor 9 Muhammad Al-Jawad. Nombor 10 Ali Al-Hadi. Nombor 11 Hasan Askari. Nombor 12 Imam Mahdi. Ada siapa tulis? Nak perlu saya ulang ke tak payah ulang? Nak perlu ulang ke tak payah ulang? Tak payah. Okay. Nak ulang? Tak payah. Okey, itulah 12 imam. Malam ni tak payah keluar cerita Atromi, nanti dia jadi lagu lain pula. Okey, 12 imam. Setahu saya dan seingat pembelajaran saya, Ustaz ada malam ni, saya nak tanyalah Ustaz Tirmizi. Pernah dengar tak mana-mana hadis Nabi Rasulullah mewasiatkan tentang imam 12 ni? Ada jumpa tak mana-mana hadis hak belajar sebelum ni? Tapi kalau hadis berkenaan 12 orang khalifah, pernah dengar tak? Hadis yang jelas di sisi kita, Rasulullah mengisyaratkan 12 orang khalifah, bukan 12 orang imam. Khalifah itu adalah semua daripada keturunan Quraisy. Imam di sisi Syiah, khalifah di sisi kita. Ini hanya pandangan ulama yang saya temui dalam beberapa riwayat, tapi bukan seorang, banyak ulama dia cuba menamakan 12 orang khalifah ni. Jadi malam ni saya nak sebut benda ni tak pasti dengan jelas, tapi ada ulama sebut ni mungkin